Tuh. Dia. Patah balik ambil balon. Tu dia lepas tunjuk gebok tu. Tu dia. Ha. Boleh lagi mentah pisang. Tengok skuter-skuter dia oh. Mentah pisang mami ada. Tu dia. Besok ada. Main tani je buat tani. Tak mana? Kedai mana? Oh, Din tahu ah. Oh, besok boleh lah. Oh, ni orang Din ni. Orang Din lah ni. Patut lah. Lajak kau nak main. Dia. Lajak kau nak main. Lajak kau nak main bang. Main. Ni dangai ni. Warisan dangai warisan ibunda. Dangai ni menu lama ni no. Tu. Tapi orang cari lagi. Berapa satu ni? Satu set RM6. Ni. Ni menu Sabah ni. Kita beli cam tengok dia punya apa? Cabai ada merah-merah tu. Tu. Dia ada sayap. Paha ayam. Cenonging. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan. Assalamualaikum. Jumpa kita lagi. Saya lah ni ada dekat Pekan Kepala Patah, Seberang Perai, Pulau Pinang. Pasal apa? Pasal sini pun ada Bazar Ramadan. Okay, jom kita pergi review tengok Bazar Ramadan Kepala Patah. Mari kita ronda dulu tengok. Ni Raja Karipap 7 perisa. Tu. Karipap ayam, daging, sardin, telur. Sebiji RM3, 4 ketuis RM10. Tu. Besar-besar no karipap dia no. Tu. Dia makan dengan bawang ni. Ha? Dia makan dengan bawang. Nak makan bawang. Oh. Dia ada bawang. Macam makan murtabak ah. Kita makan dia murtabak. Tu. Jeruk bawang. Dia ada apa? Telur, sardin, daging, ayam. Ni. Okey. Ni apa dia pula? Burger goreng. Daging ayam. Tu. RM3 satu. Bukan burger kan no? Happy mix. Ni. Ayam, kentang. Cheeseburger pun ada ni. Set. Ni. Ni apa dia? Popiah basah, popiah goreng. Satu set RM5. Tu. Ni abang kita buat popiah ni. Tu, popiah basah tu. Satu set RM5 nah. Ya. Tu popiah basah. Nampak tak? Ni dia ni. Ni ayak. Macam-macam lah. Harga ayak balang plastik RM2, kap kecil RM2, kap besar RM4. Nampak? Coklat, teh ais, green tea, vanilla blue, kelapa, 5 samboy. Bagi ayam. Yang ni apa dia? Sup. Tu, tengok tu. Toyuk besar ni.
Tuh. Apa tu? Menggelegak ya. Tuh, sup orang keting 15.9, sup campur 15.9. Tuh. Kuah keting ya. Tuh. Kuah keting ni. Ni campur macam-macam ni. Tuh. Tuh. Dia mi sup pun boleh, kuah tiaw sup. Ni ayam RM6. Bingsut ayam. Bingsut ayam ni? Ni semua ayam ni. Bihun, kuih tiaw. Bihun kuih tiaw kami. Jadi bihun jadi kacau. Ini kami buat daging saja. Okey. Macam tu. Tu nampak tak? Mi buat daging saja. Oi, ni cheesy wedges, roti jala agak-agak. Tengok cukup menarik dah. Ni sekolah kek-kek ni. Nampak? Ni pemanis mulut. Jom. Brownies pun ada ni. Agak-agak. Ada RM3, ada RM5. Ni RM3. Ni RM5. Ni kebab daging, kebab ayam. Satu RM5. Tu. Ni bagian kebab ni. Ayak lagi ni. Ayak. Apa ayak jagung dengan? Ayak jagung TI green tea. Jagung TI green tea. Bazar Pelabatan lah. Dia. Ayak jagung kelebang. Ya, Tu. Nasi kabu golok. Ni. Tu. Nasi kabu biasalah, lauk macam-macam. Ayam ada, ikan ada, daging ada. Ni paru. Solok dada. Tu. Ni ayam percik. Ayam percik, paha dada RM8 Tu. Nampak tu. Berkilau ya. Merah ang-ang tu. Sekali dengan nasi ayam percik tu. Nasi ayam percik. Nasi ayam berapa? RM7. Nasi ayam percik RM7. Tu. Nampak ah. Ni nasi ayam percik. Ni nasi ayam berempah ha. Nasi ayam berempah. Boleh kenal tu. Dia bakar kita bagi kau. Ni bagi agak-agak. Tengok menariknya ni. Bagi bang. Macam-macam ada ni. Tu. Ya, pudih agak-agak bang. Pudih agak-agak pun ada. RM5. Ni ya. Tu. Coklat pun ada, jagung pun ada. Tu. Tu. Boleh. Terima kasih. Ni bagi agak-agak. Belah ni pada ayak nyok. Kelapa manis. Tu. Berapa satu dah? RM6 saja. Tu, kelapa manis. Kelapa lemon RM7. Ni campur lemon. Ni nasi belau ni. Nasi putih. Nasi putih Nasi biryani nasi tomato. nasi biryani nasi tomato. Lauk macam-macam boleh pilih. Nasi biryani nasi tomato. Beli set pun boleh. Beli asing-asing pun boleh. Ni
Ni nasi tomato, nasi biryani. Lauk tu dia. Sotong ayam, daging semua ada ni. Puyuh ada. Puyuh. Macam kicap ada. Satu set berapa? Okey. Nasi dengan biryani kau tomato kau 8.5. Okey. 8.5. Kita ada ayam bawang. Ini menu killer. Okey, dia dah. Ini menu killer kami. Ni tak banyak dah. Tu. Lepas tu ni lagi satu killer kepala sotong. Oh, ni satu lagi ni. Ni ayam madu Liverpool. Oi. Ni ayam madu Liverpool lah, merah macam Liverpool. Merah macam Liverpool. Ni ayam madu Liverpool. Okey. Mai kita jalan dulu. Ni apa dah? Nasi kandak Tanjung Penaga. Tuh, tengok lauk tu. Ayam madu, ayam bawang, ayam kicap tu. Ayam ros. Ni hati lembu. Ni ikan. Nampak tu. Tu, koyok tu. Ni puyuh pada ni. Perut. Telur sotong ayam asam. Tu satu puyuh tu. Gulai ayam. Ini 3 kilo tu. Jadi tidak dia 2 kilo, bagi 3 kilo. Jago aiskrim, strawberry aiskrim. Ayak lagi ni. Tu. Jago aiskrim, strawberry aiskrim. Satu berapa ayak? RM4 saja. Tu. Ni apa dia? Nasi putih lemak bakar. Jago aiskrim, strawberry aiskrim, lari aiskrim. Oh, nasi putih lemak bakar ah. Ya, okey bang. Oh. Tu ada bakar lemak tu. Ya, okey. Tu. Lemak bakar tu. Pak tu. Okey bang, 15. Ni daging bakar. Ini apa dia? Lemak bakar. Lemak bakar. Tu siap dah tu. Siap dah tu. Daging bakar ni. Ni kami bakar buat dah ni. Ni rimau teriak. Dia tak menangis ni. Nasi goreng Cina, mi goreng, ketiau goreng, Maggi goreng. Tu. Nasi goreng ayam, nasi goreng udang. Panas-panas hari berasa hari. Ni Maggi apa? Maggi goreng. Maggi goreng, ya betul. Maggi goreng, mi goreng. Mi goreng, nasi goreng ikan masin. Nasi goreng ikan masin, telur mata. Telur mata. Nasi goreng biasa. Nasi goreng biasa. Nasi goreng Cina. Ni nasi goreng Cina. Dia kuning-kuning sikit. Tu, nasi goreng udang tu. Tengok udang di atas tu. Udang sak-sak lah. Tu goreng sini tu. Goreng panas-panas. Panas-panas. Satu berapa? RM6. Goreng udang 10, nasi goreng yang ada telur 8. Ni Maggi kuih tiaw 6. Okey. 10 lah nasi goreng udang. Tu. Ni burger cabin. Roti John pun ada ni. Tu. Tu, roti John tu. Burger ada, roti John pun ada. 3 kilo setengah. Tortilla ayam pun ada. Ni tiap-tiap tahun ada ni. Ni Wan Cha kuih tiaw dan kuih tiaw kerang. Tu. Tiap-tiap tahun mesti ada ya. Tiap-tiap tahun ada ya. Duk tani juga. Tu. Tahun lepas kita main dah. Tahun ni nampak tak? Sini juga.
Char kuih tiaw dengan kuih tiaw kerang. Kecil RM6, besar RM7. Tu depan tu. Tu dia tu. Ni. Oh terang nampak. Kecil RM6, besar RM7. Special RM8. Special dia tambah macam mana? Special beli kucing lebih udang. Kucing lebih udang telur mata. Ni kabu dengan paru. Paru. Kabu kaki ayam. Woi, habis lah. Kabu pelam dengan kabu perut. Ni dangai ni. Warisan dangai warisan ibunda. Dangai ni menu lama ni tu. Tapi orang cari lagi. Berapa satu ni? Satu set RM6. Ni. Dangai. Nasi boleh pilih lauk ni. Tu, nampak tu. Ikan keli. Tu, pajeri satu periuk. Daging ayam. Ni ayam masak apa? Ros. Masak ros. Ya. Cencaru. Ikan cencaru sumbat. Sama. Ni. Masak musalmah daging. Ya. Kau boleh pilih lah. Ni nasi apa? Nasi udang asam pedas keladi. Nasi ulam betul. Dia nasi ulam lawan dia asam keladi. Asam pedas keladi tu. Yang ni ikan itu banyak. Tu. Tahu dah. Nasi ulam mesti kena dengan ni. Ya, itu dia lah tu. Tu, asam keladi. Ni ayak ni RM3 blue ice, lemon pudina, jagung. Ni apa dia? Popiah basah warisan. Tu. Yang lama tu sejak 1984. 10 biji RM10. Kalau 5 biji dia RM5 lah. 10 biji, sebiji RM1 lah. Tu. Ni siap dah ni. Tu nampak cabai dah tu. Merah dah tu. Kopi basah ni orang suka ni. Ni ayak balang pekat. Pekat-pekatnya. Habis dah pelan tambah lagi terang. Tu. Depa ni special pasal pekat. Tu tengok pun pekat tu. Ni apa dah? Vanilla. Hijau. Hijau. Teh hijau. Oh. Ingat vanilla. Ni teh hijau. Ni teh ais. Ya. Tapi beza nampak tu. Pekat sungguh. Pure punya ni. Kau punya ni bagian sup. Bihun sup, bihun sup. Bihun sup, kuih tiaw sup, mi sup. Dia bok pada. Dia bok pada. Tu. Ini tak ada. Tu. Tu nampak gearbox tu antara 30 ke 35. Ikut saiz lah kan. Ya, ikut saya. Kau nampak siap. Perut, daging. Ni. Malah nak besok main tang ni ya. Betul. Betul main cari dia nampak tu. Ni ya. Ni bedah pulut udang. Ni dia. Pulut udang bakar sini. Ikan bakar di rumah. Tu, nampak tu. Panas-panas. Oh, satu berapa pulut udang? RM1 saja.
Kuih pun macam-macam ni noh. Cok badak. Ada cok badak, Ada, ada karipak ada. Oh, cok badak. Oh, ni karipak Jaya ni besar ah. Kuih macam mana jual? Satu RM3 besar, kecil RM3. Kecil RM3. Saja saiz pun besar kan. Tu. Macam-macam kuih dah ni. Buah Melaka pun ada ni. Onde pun ada. Popia pun ada. Tu. Cok udang ada. Cuk udang pun ada. Tu. Ayam dan daging. Tu. Satu berapa roti John? RM5. Oh, tu. Ini RM5 saja. Lalu kita jemput semua RM7. Ni kat Kepala Batas RM5 dah. Tu. Dia ada apa? Daging ayam. Daging saja. Daging ayam. Daging ayam. Murtabak pun ada ni. Murtabak berapa satu? RM4. Murtabak RM4 saja. Tu. Ni. Bawang jeruk mesti ada lah. Ni murah ni. RM4 ni. Roti jo pun baru RM5. Ni goreng kawah besar. Belanga besar. Tu. Si goreng. Sebugis berapa? RM3. Ya. Tu dia. Besar 5. RM3 besar 5. Tu. Kahwin kan pun boleh. Si goreng, bihun goreng, kuah goreng. Panas-panas sini. Okey, 5 baru start goreng. Oh, pukul 5 baru start. Ya. Dia abang siap-siap. Ya. Dia mau panas-panas. Ni bahagian cucuk lagi. Kari pap fishball. Berbola. Tu. Apa? Ni ada apa? Tu. Ada lontong. Laksa siam. Laksa siam pun ada sini. Tu. Ni RM7. Laksa siam. Oh, semua RM7 dah. Semua RM7. Yang ni semua RM7 ni ya. Kanji RM6. Ni semua RM7. Kanji RM6. Nampak tak? Tu. Tahu bergedil. Tu. Tu dia. RM6. Ni nampak harga dia. Ayam ataupun daging RM6 satu. Satu set ni. Ni laksa agak-agak badak berendam. Laksa RM5, agak-agak RM3. Ni. Agak-agak merah lah. Laksa RM5. Laksa RM5. Kuih-kuih ni satu berapa? 3 biji RM2. Tu dia bang. Kuih ni. Cok badak ada, kari pap ada, onde-onde ada. Cok udang pun ada. Ni gulai kawah. Pak tu. Menggelegak Biasa. Tak ada Dia pergi mencari kena. Ni awak keting RM10 satu. Patah pisang, oi. Tu. Patah balik ambil dah ni balong kan. Singa baik lajak baik. Patah balik terus. Ni apa dah? Batang pisang? Ya, daging batang pisang. Gulai Dah- batang pisang. Gulai daging batang pisang tu. Banyak ada. Tu. Hui. Gebok badan tu kalau gebok. Tu. Okey. Nampak tu? Baik, tak banyak dah. Tu. Dia. Patah balik ambil balong. Tu dia lepas tunjuk gebok tu. Tu dia. Gulai daging batang pisang. Tengok seketul-seketul dia. Batang pisang. Tu dia. Besok Main tani je buat tani. Tak pernah? Kedai mana? Oh, Din tahu ah. Oh, ni orang Din ni. Orang Din lah ni. Patut lah. Lajak kau dah mai.
Dia Lajak kau nama, lajak kau nama bang. Mai. Kasih hantam satu kali mai. Kasih hantam satu kali. Mai lajak mai. Nasi goreng udang RM7. Ni goreng sini ya. Bukan. Itu apa dia? Makan dalam ini. Ni laksa apa? Laksa zaman now. Dia laksa pun ada zaman-zaman lah ni, nampak? Ni harga dia. Sudah tu. Laksa zaman sekarang. Laksa biasa RM6. Add on tambah RM2 ya. Tu. Nampak tu. Tu. Okey. Ni cendol maklum. Okay. Air kacang ada. Cendol ada. Apa yang ada lagi? Ais jagung ada. Oh, banyak. Yang ni? Yang ni ais kacang, yang ni cendol. Yang merah ni ais kacang. Ya, ais kacang. Yang sebelah dia cendol. Ni? Kalau nak makan Cendol juga. nak makan lauk ni. Makan lauk cuma. Itu dia. Cendol tu. Nak makan lauk pun boleh. Makan lauk free dia kata. Kalau makan ni free lah. Nampak tu. Panggil setengah. Special 5.5. Ada dia tu. Ni churros. Churros banyak lah ni. Orang suka lah. Dia garing-garing tu. Nampak tu. Nampak ah. Goreng panas-panas. Ni cicah dia. No. Tu. Milk chocolate, dark chocolate, caramel. Mesti lah. Biarlah churros ni. Ni cucuk udang campur. Tu. Cucuk udang goreng panas-panas tu. Nampak ah. Oh, sebiji RM1. Kuah apa? Kuah kacang. Kuah kacang betul ni. Bukan kuah sos kuah kacang ni. Tu. Abang cucuk udang lah. Udang. Kentang pun ada. Tahu pun ada tu. Sini dapat nasi tomato, nasi minyak, nasi campur. Tu. Ni apa dah rendang? Sama daging. Oh, daging musalmah. Ni. Tu. Daging musalmah. Tengok lauk-lauk macam-macam. Ni, ikan keli. Tu. Nasi tomato ni. Ni nasi minyak. Ni jangan jumpa nasi minyak ni. Tu nampak dah. Nasi ayam. Ya. Panggil nasi ayam. Ya bang, tengok bang. Tu. Dia pilih makan tak bodoh bang, isi bodoh. Nasi ayam RM8 dah. Nasi ayam RM8 ya? RM8. Tu. Siap bakar ayam tu. Ya, ni perkasan pun ada ni. Siap goreng ya. Gulai daging batang pisang. Tu. Nasi apa? Nasi putih ke? Tak ada nasi. Ha? Nasi tak ada. Oh, ni lauk saja. Dia bakar-bakar, keli bakar, ikan temenung bakar, cencaru bakar, pari bakar. Siakat talapia. Siakat talapia pun ada. Tu. Ni nampak? Syah nasi Arab. Tu. Harga 12. Tu, syah nasi Arab, nasi ayam. Ni satu 12 tu nampak. Kambing 16. Kambing 16. Ayam Ayam 12. 12. Kalau kambing 6. Kambing berapa tadi? 16. Tu. Si Arab dengan kambing. Ni nasi Arab lagi ni. Nasi Arab Nisa, ayam RM10, kambing RM20. Tu. Ayam dengan kambing. Nampak? Si Arab ni. Ni ayam. Ni kambing, hujung ni. Tu.
Ni dapat murtabak. Ayam RM5, daging RM5. Tu. Murtabak apa ni? Murtabak haras. Haras murtabak. Ni menu Sabah ni. Kita beli cam tengok dia punya apa? Cabai ada merah-merah tu. Tu. Dia ada sayap. Paha ayam. Cenonging. Tu nampak? Tu harga dia. Paha besar ayam madu RM8. Dada RM6. Ni apa dia? Nasi Arab ayam, ayam sekok tu. RM40 saja. Ayam sekok. Tu. Kambing grill Tu. Ni nasi Arab ni. Ni nasi Arab ni. Tu, nampak tu. Ni ayam sekok ni ya. Ni potong-potong lah. Ni nasi kerabu. Habibah original. Nasi kerabu color biru. Oh tu original Ni laksa berada ni Tu. Asam nampak ni. Nasi kerabu dia color biru-biru tu. Kalau dia punya lada suluh semua tu biasalah. Tu bahan-bahan dia lah. Nampak tak? Tu. Satu berapa nasi kerabu? Satu RM9. RM9. Ni one stop dessert. Nampak tu? Tengok pemanis mulut. Semua ada. Okey. Tengok hak menjual pun relax ada. Ni roti john ayam crispy. Tu. Nampak tu. Roti john ayam daging. Satu berapa roti john? Ayam crispy 8, daging 8, campur 12 ya. 8 hak campur 12. Ni apa ayam golek Ayam golek. Ayam golek tu. Boleh ayam no? Tu. TikTok apa? Oh dah. Ayam golek. YouTube. Oh YouTube. Ayam golek dengan apa? Nasi ayam. Tu ayam goreng pun ada seketil RM2 ni. Nampak tu. Mana belah ekor ni? Tu. Jadi dua tu ekor. Seketil RM2 saja ayam. Ni nasi ayam mungkin RM6. Tapi yang syok ni. Ini semua RM2 ya? Nampak tu. Ayam goreng RM2. Pilih saja. Ada paha. Ada dada. Semua ada nampak. Tu. Ni. Tu dia ni. Ayak. Dua bungkus RM5. Sebungkus berapa? Bungkus 3. Tu dengar tu. Offer. Macam ada 60 jenis ayam tak banyak tahun ni. Tu. Tahun ni buat 60 jenis ya. Tu jos pelam. Tembikai, air jagung. Baru ulang 3 kali belum cukup dah. Tu. Baik Dia apa betul je dah. okey. Jus buah naga. Green tea. Kopi ais. Tu. Orang jual kalau fikir mungkin RM7 tu.
Tiap-tiap tahun dia duduk sini lah, tak ubah. Dah. Tak tahu dah. Mai macam mana pun duduk tani lah. Apa main tani kan biar ada tani. Tu. Dia offer lagi ni. Main tani ada tani. Main. Ni. Ni ayam apa? Ayam percik kan yang golek? Ayam percik. Tu nampak tu. Ni RM7. Paha kecil RM6. Tu dia tulis siap harga tu. Tak payah risau. Ada yang RM8. Tapi tengok cabai dia pun memang menarik lah. Goreng pun ada ni. Goreng berapa RM4? RM4, RM3 bang. Ada yang baru masak. Ni RM4, ni RM4. Ni RM3 ni. Itu RM3. Tu. Ini berapa? Yang ni RM4.